Bila kita ambil alih defisit fiskal 5.5%. 2023 turun 5%. 2024 turun lagi. Defisit fiskal ni, Tan Sri Yang Bertuah, dari segi dasar dan strategi keuangan dan fiskal sangat serius. Kalau dia terus membengkak, dia membebankan ekonomi dan tidak akan menarik pelaburan kerana tidak akan ada keyakinan, kerana tidak ada disiplin dan tekad daripada pimpinan untuk mengurus keuangan. Sebab itu diturun. 2025 kita menjangka akan mendapat menurunkan defisit kepada 3.8%. Mana dalam masa hampir 3 tak sampai 3 tahun, dia turun dari 5.5% kepada 3.8%. Dan bagi 2026 kita jangka kekal menurun, tren menurun dengan 3.5%. Dan begitu juga hutang yang terus dipertikai. Sebab itu saya katakan soalan yang sama, jawapan yang sama, dia kata hutang kita membengkak, dia kira hutang lama dengan kadar faedah. Tetapi kenyataan hutang baru daripada kerajaan ini, ya, itu menurun 100 bilion ringgit 2022 kepada 77. Masih berhutang sebab kita tidak mahu membebankan dari segi program infrastruktur asas, tebatan banjir termasuk di Kelantan Terengganu, dan kesihatan dan pendidikan.